Alright, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu aku lagi Nash dalam Nash Channel. Alright, let's go. First of all, aku minta maaf kalau korang ada dengar bunyi nafas ke apa ke, sebab hidung aku tersumbat. Dan mic ni aku tak tahu letak mana dah mic ni, sebab mic mini DJI tu dia agak besar sikit tau. So aku tak boleh nak sembunyikan dekat chip pad ke apa, tak boleh. So minta maaf kalau dengar bunyi nafas tu kuat ke apa kan. Memang agak sensitif sikit lah, sebab dekat betul-betul depan mulut aku. Kalau aku tak tepi sikit kan, nanti dia akan kacau pipi aku. Bila aku cakap dia akan kacau. Sebab memang Shoei NSR2 ni memang ngam-ngam je kepala aku. Memang saiz dia memang dah ngam-ngam. Nak sesi memang bagi ambil yang ngam lah. Cuma kalau aku patutnya kalau aku buat motor vlog ambil saiz besar sikit kot. Maybe lah, tapi tak tahu lah. Alright. So hari ni bawa NVX 155. Hari ni hari Isnin. Aku saja je nak buat video, nak tunjuk korang macam mana kan NVX ni layan jam. Sebab Isnin biasa jam, tapi rasa macam kurang kereta pula kali ni. Okay, terima kasih kerana bagi signal arus. Macam kurang kereta pula. Maybe lah ramai yang berjaga tengok bola, so ramai tidur lambat. Ada yang tak tidur kan. Dah hijau. Nice. Sempat ke? Nampak macam baru hijau. Okay, nice. Sempat insyaAllah sempat. Kosongnya lori. Corner sikit. Bila jalan besar macam ni, jalan highway macam ni, rasalah NVX ni ada power. Tapi bila jalan tu jam kan, sedap lah motor ni. Alright, silakan. Ducati Street Fighter. Kau ni bang, mantap bang. Banyak lah kereta. Yang kata banyak kereta. Banyak. So kita layan jam hari ni. So memang ni motor ni memang perform lah dah masa jam. Tak perlu nak tukar gear, pulas je. Tapi setengah orang dia seronok pakai gear lagi, sebab kita boleh kawal kan dia punya power apa semua kan, dengan clutch kan. Macam skuter ni kan, kalau kita macam berhenti sekejap, kita dah pulas balik, kita pulas je kan, tak boleh nak kawal. S-Max, baru cakap pasal S-Max tadi. Tengok pada orang lah. Abang Volvo ni lek sangat ni. Kita santai je. Aku kalau bawa NVX memang santai lah. Aku teringin kan nak beli S-Max, macam nak buat jalan jauh ke apa. Sebab aku nak try S-Max kan, kalau kau tengok video aku. Tapi tengoklah ada S-Max 300 nak masuk kan. Kita tunggu S-Max 300 ke, adakah berbaloi untuk kita tukar kepada skuter. Sekarang memang zaman skuter kan. Jam. Kalau jam jadi seronok naik skuter. Kau tak perlu turun gear, tak perlu naik gear, pulas je kan. Pulas je.
Tapi aku suka kan skuter ni kan, brake dia depan, dua-dua kat tangan. Bila brake dua-dua kat tangan, so kau senang nak tekan dua-dua. Automatik memang aku akan tekan dua-dua. Kalau macam aku bawa Z ataupun Y16 kan, kadang-kadang memang just selalu aku tak pakai brake belakang sebab dekat kaki kan. Di sini normal lah. Tapi bawa FVX mantap. Senang. Seronok. Kalau kau hari-hari hadap macam ni, boleh pakai skuter. Serius. Ada MT-09 lah, MT-09 V3 ni. Push bang. Bawa batu abang minta tak ya. Bahaya kena kamera lagi, nangis aku bang. Lalu alright, mantap.